sampai dah. Kami lepas nanti kami pasal video. Cuma cakap dengan saya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.37. Aku berada dalam bas sekarang ni. Kau nak tahu aku nak pergi mana? Tak tahu, tak nak. Nak pergi trip percutian 3 hari 2 malam. Bukan, awak tengok. Pergi dan tak balik-balik. Tak adalah, kita orang nak pergi ke Gunung Angsi, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kan? Angsi yang raya lah. Negeri Sembilan. Ni ada ramai yang dalam ni. So kita orang nak bergerak daripada lokasi tempat kita orang bermula untuk pergi ke tempat lokasi kejadian. Ui, kejadian tu report berita ke apa? Right guys, apa sebab dalam bas ni gelap sikit, takut tak nampak sangat. Nanti aku dah sampai, diorang kata diorang nak berhenti dekat arena Seremban untuk makan yang nak solat ke apa. Apa-apa nanti kita jumpa dekat arena Seremban. Right. Okay guys, aku sekarang dah sampai dekat Gunung Angsi. Ni masuk ikut Bukit Putus. Ada signboard Gunung Angsi kat atas ni. Nanti kita akan bermula di sini. So peserta-peserta semua dah ready, baru sampai. Nanti apa-apa, nanti aku dah start naik, nanti apa-apa aku update kat atas, alright? Tengoklah, sebab aku bateri pun tak bawa banyak kan. So rasa mana ni nanti insyaAllah setiap perjalanan aku akan update dengan korang. Be, you ready Be? Be mantap Be. Ha? Vlogger Be. Ya Be, kita nak naik mana Be? Kita nak naik Gunung Angsi betul? Kita nak naik gunung Pasir Mas. Oh jauh. Gunung Pasir Mas. Mega? Semangat. Nak naik mana Mega? Ya. Kami dah naik Gunung Angsi. Mantap Kak. Kami dah dalam Alright guys, kita ready Ini separuh lah ni, separuh. Ni semua peserta-peserta ni, semua mantap-mantap ni semua ni. Confident level. Apa-apa pun nanti kita tengok kat atas macam mana. Tengok macam mana tengok dia. Kita tengok. Okay guys, on tak? screen guys. On tak? Tak, YouTube tak ada tap screen. Jangan. YouTube tak ada tap screen. Warm up. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Yang saya hormati Tuan Pengarah Jabatan dan juga ahli-ahli majlis dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi sekali lagi. Alhamdulillah kita baru sampai di ini bukan kaki gunungnya, ini adalah pintu masuk. Okay? Pintu masuk kita panggil Gunung Angsi melalui Bukit Putus. So ada satu lagi pintu masuk melalui tempat kita makan. Macam lah. Untuk tentatif hari ni kita dah share dalam group. Tentatif ni perjalanan hari ni tak panjang. Ada apa-apa masalah tak apa kita buat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan dah. Huh? Oh, salah eh? 1, 2, 3. Ya. Hari ni pakai straw betul. Ingat anjing tadi tempat aku tu. Juga. Alah anjing pun. Amin. Cuba. Alright guys, kita dah start permulaan naik tangga. Aku pun first time dekat Gunung Angsi ni. Starting je memang kau akan naik tangga dulu. Kalau kau orang naik ke Bukit Putus lah. So apa yang aku diberitahu oleh instructor tadi,
lebih kurang 45 minit korang akan mendaki saja. Right. So korang akan naik tangga ni pelan-pelan je, steady. Dah sampai guys. Hampir sikit lagi. Baru lagi ya. Ni fotografer kita. Ni cuba kita. Dah sampai dah guys, sikit lagi. Kita memang belah belakang je. Kita orang suka duduk belah belakang. Keenam. Dah keenam. Dah Ketujuh sampai. dah keenam. Dah keenam. Dah keenam. Ketujuh. Kejo. Jam. Hai. Tadi dah beli permit kat bawah. Merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Simpang Bulai lah. Dah sampai Simpang Bulai lah. Simpang Bulai. Bergerak dari zona nyaman. Kita Yang dulu Bos, kasut baru bos. dia boleh masuk dalam. Kasut baru bos. Solomon guys. Kasut Encik Bozi kita. Geng, okey geng Alright Sikit lagi dah sampai. Sikit lagi nak sampai, betul juga tu. Betul juga. Sikit lagi guys nak sampai. Padahal baru je naik. Tu dilarang masuk lah. Oh iya ke? Situ. Dilarang masuk. Meranti rambai daun, meranti tembaga. Okey, kita di Jam tangan. Siapa depan tadi tu? Bos Wan lah. Bos jangan pakai tali lah. Bos ni. Dia bos ni. Kata. Bos ni. Bos, kita. Dia bos kita. Yeah. Bos kita semua steady. Kalimat je. Siapa? Oh, Maizan. Bos apa ni? Ambil tengok toilet. Oh, tak apa kita orang. Ni aku rasa Yang India tu tak? bukan. Yang ada yang macam otai-otai sikit tu. Kurus-kurus tu. Bukan Maizan kan? Bukan. Maizan dah ni dah. Maizan kat depan tadi. Lagi seorang dia pun sampai lah kot. Ya. Sekejap kita tengah menunggu. Ada lagi seorang bos kita baru sampai. Yang naik tangga dia naik tangga dekat Wisma tu dia slow sikit. Oh, yelah. Ya. Ni kita ada videographer kat sini. Bos mesti happy punya. Bos mesti happy punya bos. Bos mesti happy punya. Ni kena kontrol. Jangan tangga tu. Jom. Kena depan belakang. Oh mati saya bang. Kalau saya serah tu dah kau buat lah. Baik guys. Aku boleh. Bagi aku. Oh, seret je. Seret je. Hop. Right. Jom kita naik dulu. Bagi yang lain. Ini bos. Kanan. Wih,
Teruk sangat ni. Ui, dia Tengah betul. fight, tengah fight, Dalam tengah kamera macam ni oh. Tengah fight. Angkat tali. Hai. Oh, ajarlah dia. Ni bersendakan orang ah. Alright guys, kita ni lebih kurang dalam hanya baru beberapa ratus meter daripada tempat kita orang start. Baru 100 meter. Baru 100 meter member kita dah berkicap dah tu, berpeluhnya tu ah. Sebab sarapan tadi terlalu ringan. Mak ayam goreng mata tu. So kita pelan-pelan je kat belakang. Okay bos. Bos, kita masuk video bos. Come on bos, kita masuk YouTube bos, jangan risau. Komisioner dah sikal. Campur. Wish. Buat langkah kecil je bos. Jangan langkah besar, langkah kecil je. Yang lain depan ni dah sunyi lah ni. Korang tengok geng, depan ni dah sunyi lah. Yang lain semua dah ke depan dah. Tu orang yang ada lebih kurang 4-5 orang kali dengan abang guide kita kat belakang. Sweeper kita kat belakang. Keranji tu, pokok keranji tu. Oh. Meranti Seraya. Corea. Uish, dia macam tegak oh habis tu pokok ni. Tengok kulit pokok dia. Kasung-kasung. Sikit lagi dah sampai. Sikit. Tadi kat bawah pun sikit lagi, ni pun sikit lagi, tapi tak sampai-sampai lagi. Sebab dia sikit-sikit tu lama-lama jadi gunung. Lagi tinggi aja dia. Juga. Okey. Kita ada lead baru, Langkok. Sebab kita dah berpecah grup. Ya, awak kena kenalkan pokok apa. Nah, janam. Aku main bedal dia kejap lagi. Banyak semua ni, semut besar-besar ni geng. Uish. Ni kalau kena, Kita ni. Jangan kata pacak dia. Kering tak ada. Ni jangan tadi. Okey, ni dah okey sikit ni. Jom. Lepas ke mulut, lepas ke hidung, lepas ke mulut. Lihat Mega ke tu pun? Amboi. Mega. Dia naik helikopter ke apa tadi? Naik atas. Ha? Itu nampak dari atas. Dah dia dah pergi dah. Dia Mega juga tadi. Dia ni. Public. Pukul petai siap.
Petai. Payah. Tak ada boleh. Ada uji. Berapa harit bos? Harit berapa? 1.5. Oh, okey. Mungkin dia Kita bersama dengan Abang Lip kita kat belakang. Mantap. daun mesin. Air percuma di belakang. Ha? Air percuma. Jangan curi. Jangan curi Jangan curi air saya Saya tahu air saya habis kejap lagi. Kena bawa dashcam. Jadi. Sikit-sikit. Santai je. Nice lah. Nice view lah. Nice view lah. Ni yang dekat depan-depan ni. Nanti kalau tengok video ni tak ada, korang jangan marah Siapa suruh duduk depan? Okey bos, ni dah relax sikit bos. Kalau kat Gunung Angsi ni, kalau kau perasan banyak tau. Ni baik. Tapi aku tak pasti lah tinjau belukar ni dia tanda ni atas nama pokok ni memang nama tu ke atau di sebaliknya. So pada korang yang pernah pergi Gunung Angsi, cuba komen kat bawah. Aku first time. Komen kat bawah. Itu tanda memang nama pokok tu ke atau benda lain. Kita berjumpa lagi selepas iklan pesanan yang ditaja. Ha? Kelat. Tengok. Dia macam mana nak cakap memang nama pokok ni ke apa ke memang tanda dia orang je. Korang tengok tanda nama dekat sini mempening. Dan korang tengok di sebalik belakang dia, memang pening. Patutlah dia letak nama ni, bos. Mempening, tengok belakang. Memang pening. Short form tu member pening. Aduh. Ada. Dah duduk dah, bos. Video tolong, bos. Nyawa dah habis. Okey, bos. Kita pause dulu boy, kita pause. Bos tunggu situ. Bos akan masuk video. Bos tunggu situ. Dulu. Jai. Aduh, dah duduk. Bos, relax dulu. Tunggu lagi. Itulah, laju sangat, bos. Guys. Okay. Boleh tahan bukit dia. So, apa dia punya ni? Relax saja, brother. Tak payah gopoh-gopoh. Pandang bawah je. Jangan tengok atas, tengok bawah. Relax bos, pandang bawah je bos. Jangan pandang atas. Tengok jalan yang kita nak pijak je.
Nanti paang. Kita dulu ambil daripada atas. Naik atas. So kita akan gerak ke atas dulu. Kita akan ambil gambar. Relax je. Tak payah gopoh-gopoh. Cari step yang betul. InsyaAllah korang takkan penat cepat. Dia setahu aku lah bila korang memanjat ni, bila langkah korang terlampau besar dan korang pijak di tempat yang langkah korang terlampau besar, so korang akan jadi penat cepat. So relax je. Cari step yang betul. Langkah kecil pun tak apa, pelan-pelan. So kita akan ambil shoot member kita daripada bawah. So bau nice view dia. Kita ambil shoot daripada atas. So kita bergerak dulu. Baik guys. Okay, ni group. Kita orang memang suka group paling belakang. Nampak? Relax. Ada sikit lagi nak sampai. Daripada tadi ni. Steady boss. Jangan risau, kita akan sentiasa di belakang. Boleh relax je. Hah? Ni tongkat Ali. No. Tongkat Ali. Tongkat Ali ke tengkorak kau? Teramat santai Teramat santai Sebelah Shah ni okey. Saya buat sebelahan juga. Oh ya. Alright guys. Sikit lagi. Shoot depan dulu. Sikit lagi. Tak balik. Sikit. Mati. Itu kalau nak kejar dulu tu. Saya duduk depan je dah. Lepas tu tunggu shoot semua orang baru jalan lari lagi. Tunggu ni mulut je. Okay Lan. Bet. Beres. Angsi. Wajib lah, gambam si wajib. Berpeluh biar berpeluh. Gambam si kena ada. Kau kat tempat terang tadi tu. Gelap ni. Wah. Bawa bagaya ke? Beh. Mu beres beh. Tak apa beh. Kita bayar YouTube. Beres. Ha. Kita Balik. ha. Biasa orang bayar, YouTube bayar. Blogger bayar. Blogger bayar YouTube. Hirup udara segar bah. Buka dulu. Ngam udara segar. Ni buka dulu. Atas ke bawah? Ni gambar nampak pokok ni. Gambar. Ya. Sini. Dari belakang sini. Azlan kau. Belakang. Alright geng. Ni korang baca ni. Kat sini pun dah tertulis dah. Santai-santai je kak. Tak jauh pun gunung ni. Nampak? Untuk akak-akak lah. Untuk akak-akak lah. Dah dia elok ke sebab tu mungkin dia ada benda yang dia simpan selama ni dalam hati. Tu dia. Ni grup di tengah. Grup di tengah menunggu di atas. Injet. Siapa yang injet? Saya. Siapa yang injet? Alamak, injet. Aduh. Bos, okey bos Urut kan dia kan. Pakcik tu cakap, kau ni dah nak mati baru nak jumpa aku nak urut. Dia mana punya? Ramai kat bawah. Ada 6. Maksud saya 6. Kita tunggu dalam sekejap. Kita tunggu dalam sekejap. Ni kesian.
Injek apa kaki? Kan nak Tak, dia nak ni pun mungkin Nak flat. dia tengok bola ketika pagi. Alamak. Tengok bola. Kita tunggu yang siapa bawah? Pejal eh? Ha, Pejal, saya, Nabil. Nabil. Ha. dia tak payah laju, relax tenang. Oh, dah dapat gula, dah dapat gula-gula. Okey, bos. Dia yang penting lollipop. Dia yang penting lollipop. Okey. Oh, tak ada bos. Menyeramkan saya tiba-tiba sangkut. Dayat, standby. Tak ada apa bos. Saya standby belakang. Ada respon. Dia kita bawa first quarter ni. 1 kilometer pencapaian. Lepas ni layan je, dia track dia tak speed, dah tak nak ni. Jalan jadi okey lah. Dia bagi awal ni, dia tengah. Okey. Ni laluan straight ni. Ni boleh ni kan? Ha? Ke bawah ni gerik Berat kan? Betul juga. Ni checkpoint pertama pondok. Lepas berak, kibut boleh. Ha. Pondok pertama untuk rehat-rehat. Tapi yang pasti korang tengok ada apa? Arah kiblat geng. Ada kiblat tau. Kita dah melepasi 1 kilometer. Ni 1 kilometer kita daripada bawah ke leave the road, take the trail. Kita sampai sini 1 km ke apa ni? Kita telah berada di 1 km bos. Betul bos? Dekat jam 1 km. Betul? Ha. 1 km. Yes. Cantik bulu ni. Bulu lah. Dia macam perjalanan ni perjalanan ni dia santai. Potong ada air dalam ni. No. Okay, kita berhenti kejap tadi. Take time, take 5 lah, bukan take time, take 5. Ada aliran anak sungai yang segar. Kita refresh dulu. Kita sembang-sembang kejap, santai-santai, menikmati alam semula jadi. Alhamdulillah. Ni aku sambung balik perjalanan. Kita orang baru melepasi 1 km tadi dekat bawah yang aku tunjuk kat korang. 1 km. So ni kita orang meneruskan lagi perjalanan ke 2 km. So apa yang aku dapat tahu, perjalanan pergi saja untuk sampai ke puncak lebih kurang dalam 4 km pergi, 4 km balik. So total untuk ni apa ni, hiking hari ni total semua 8 km lah. Alright geng, kita jumpa kat depan. See you. Saksikan. Alamak. Alhamdulillah kita telah sampai di tempat anda. Rahsia. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak boleh nanti kalau kita cakap separuh jalan nanti bocor. Tu Bukit Putus kan? Mana? Itu lama ke? Jalan tu. Ya? Dalam Bukit Putus. Lama yang lama ni kan? Itu jalan baru Jalan baru Bukit kan? Putih yang betul bawah ni je. Bawah ni. Bengkok-bengkok. Tapi yang jalan baru nak pergi jambatan. Ada jambatan panjang. Dia ambil gambar tu. Senang. Jom. Guys, belakang guys. Dayat dia tak nak jauh dengan aku tau. Dia takut nanti gambar aku tak ada dalam Dia tengah nak pergi. Nanti putihnya memang gambar dia belakang ni dah. Belakang je bang. Ini memang putih gambar belakang je ni. Betul tapi gambar lain.
Sama lah laju itu. Ha. Tapi jangan santai. Dia okey je. Dia dalam ni je dia macam tu. Aku nak blender dulu. Pegang apa? Oi. Langkah. Boleh nampak dia. Ikut tepi boleh boy, ikut tepi je. Ha. Yes. Alah tersepak pula. Oh. Okay guys, kita berada di kilometer kedua daripada bawah tadi. Kilometer kedua, so kita ada lagi 2 kilometer untuk sampai ke puncak. Right. Saya pun tak ambil ni. Nak bawa orang. Cuba saya bawa orang untuk pengalaman ni bukannya ada lesen pun. Dia tak begitu tu lama-lama tak nak lesen ni tu. Kena berbeza pengalaman je. Tapi sekarang nak bawa tak qualify maksudnya. Kalau saya nak bawa saya kena hire itu. Sebab saya maksudnya kena bawa yang ada lesen. Ada lesen. Tapi saya Right gang, so kalau ikutkan daripada data daripada jam member aku tadi, Gunung Ansi ni kalau kau naik ikut Bukit Putus, mostly banyak landai. Hai Moeng. Mostly banyak landai. Setengah jam? Tapi dia nak lebih kurang. Santai, itu santai. Assalamualaikum. So dia nak dekat lagi 2 km terakhir ni adalah sikit-sikit canak sikit supaya untuk sampai ke puncak. Tapi okey je, tak salah. Setengah jam lagi nak sampai. Setengah jam pace dia lah kot. Betul. Untuk pisah tangan buat rotate. At least driver kita tu tak jauh sangat. Yelah. Macam ni 2 jam pergi 2 jam balik dah. Yelah, perjalanan saja dah 2 jam Kita keluar 5 pagi, kalau keluar pukul 7 hari dah mau sampai tak pukul 10 naik. Alhamdulillah kita dah sampai dekat view. Aku tak tahu ni view kilometer ke berapa. Memang padu geng. Itu dia. Mantap. Allahu Akbar. Masya Allah. Okay geng, tulis kat situ lagi ada kat 6 minit lagi untuk sampai kat summit. Summit USG. Dekat je lagi. Tu Cik Syarin, bos-bos kita berada di hadapan. Berjumpa lagi tim di hadapan. Ada? Okay bos, dia ada kat belakang. That time kita berjumpa di Yang kolos tadi. ada bos. Dah jumpa balik dengan grup bos. Kat bawah tu. Berapa orang? Saya ni tadi kat bawah tinggal Imran, Syam, sweeper belakang, Faizal. Aku pun tunggu Narin juga. Kita sampai ya. dia sama Betul. kan. Kita gerak dalam satu tim kan. Betul. Right gang, kita lagi 950 meter untuk sampai ke puncak. So
Ya, ini kira dah start mendaki sikit untuk sampai ke puncak. So aku antara grup yang paling belakang. Untuk aku memang suka belakang. So ni kira dah start menaik. Yup. Dah start menaik untuk sampai ke puncak. InsyaAllah. Okay, right. Dah sampai. Rasa lagi sikit je nak sampai ni. Sikit lagi. Kita tunggu yang belakang jap. Kat sini ada satu penyampaian lah. Ucapan. Ni dia. Yahoo! Dah nak sampai dah. Right gang. Sikit lagi nak sampai dah. Sekejap lagi kita jumpa grup yang dekat atas. Hey guys, kami daripada grup Charlie sudah tiba di destinasi bersama dengan ahli-ahli lain. Ya, itu dia. Oh, pokok nampaknya. Oh, pokok nampaknya. Okay gang, kita sudah tiba. Kita sudah sampai bos. Ya. Ya. Kita sudah sampai. Pecutan yang terakhir bos. Wah. Pecutan yang terakhir. Dia kena lagu nak sampai atas puncak. Memang ngam. Tenang bos. Ya. Saya macam yoga dah rasa. Pecutan yang terakhir namanya. Ingat dah sampai. Oh, belum. Ya. Come on bos, come on. Sikit lagi bos. Kita sudah sampai bos. Kami daripada tim Charlie sampai. Ya. Ketua tim Bravo dengan Charlie nampak. Satu lagi, 1, 2, 3, masuk. 1, 2, 3, alright. Okay, relax dulu. Alright guys. Dapat. Okay, kamera ready. 1, 2, masuk je. 1, 2, masuk lagi. Ni geng-geng yang dah sampai ke atas. Alright. So diorang dah berehat lama. Tapi tak ada lama pun tunggu kita orang. Semua okey. Ada yang dah baring-baring. Right. Okay, hari ni kita dah sampai. Berapa lama korang sampai ke atas ni tadi? Jarak dengan kita orang. Oh, lama dah. Bariat pun dah sejam. Rehat dah sejam. Tak lama lah. Bos okey bos Bos laju depan bila masa bos nak masuk video. Bos cakap dengan saya. Dah boleh ambil gambar-gambar tu. Okay, semua ni tim-tim yang dah lama sampai ke atas ni. So diorang dah rehat. So kejap lagi kita turun. So ni plate yang ada kat sini. Plate Gunung Angsi. Ada part-part tu. Yang macamnya Kau boleh nak turun. Ramai. Oh, set gini pegang pelik tu. Pegang pelik. Kau pula ambil gambar. Tenang, kau boleh. Ni yang ditengok tak silap aku dah sengit sikit kira macam tugu lah ni, tugu. Yang ni tak silap aku mungkin ni jalan yang daripada Ulu Bendul. Aku tak sure antara yang di sana atau yang di dekat sini, tak pasti. Ni tak boleh lah. Ini apa benda ni daripada Ulu terus curam ni. Rasa macam ada yang kurang. Mana?
Tuan bagi syarat. Kalau ni stop maknanya. Ya, aku dah risau dah. Ada musuh depan dah. Tahu awal tu lah. Tak boleh sebut. Dia tak sebut. Kalau sebut musuh dengar lah. Alah, biarlah. Walah. Nampak terbuang minum dah. Okay guys. Medik. Pak. Kita dah nak sampai. Lagi bawah ni je. Bawah ni je. Bawah ni je. Dah. Depan ni dah tangga dah ni. Last ni. Depan ni tangga. Kita nak sampai. Baik geng, kita dah sampai ke tempat starting point tadi. Biasalah. So, macam biasa kita dah sampai tangga. Dah nak sampai bawah. Alhamdulillah. Kita menunggu. Yang bersin. Yang Barto. Yang bersin. 1-2 Charlie Bravo masuk. Baik geng, kejap lagi jumpa time kita orang nak makan. Kejap kita jumpa balik, right? Ciao.